Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam podcast Sentuhan Rakyat, Cerita di Sebalik Tabir. Dan seperti biasa, untuk sesi ataupun siri podcast ini kita akan bersama-sama dengan seorang lagi tetamu undangan. Dan sebelum itu anda bersama dengan saya Khadijah Ishak, pengacara anda untuk hari ini. Baiklah, seperti mana biasa, setiap episod kita akan membicarakan satu topik menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan semua yang menonton siri podcast ini. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang lagi tetamu, iaitu Encik MD Kamal Fauzi Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Khas ICU JPM. Jadi selamat datang Encik Kamal ke podcast Sentuhan Rakyat, Cerita di Sebalik Tabir. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi untuk siri kita pada hari ini, kita akan membicarakan satu lagi inisiatif ICU JPM. Dan salah satu inisiatif ICU JPM selain daripada yang biasa kita dengar, Sejati Madani, kita ada satu lagi sebenarnya yang kata orang mungkin ramai orang kat luar sana tak tahu, iaitu Solar Madani. Betul. Jadi mungkin Cik Kamal nak terangkan ataupun kongsikan dengan lebih lanjut apa itu sebenarnya Solar Madani dan kenapa sebenarnya inisiatif ini penting. Okey. Silakan. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke program podcast kita ni. Untuk makluman Puan Khadijah dan juga para penonton lah. Solar Madani ini merupakan salah satu program yang menjadi inisiatif utama yang ada dalam di bawah ICU JPM lah, selain daripada yang telah disebutkan tadi itu. Untuk Solar Madani ini, dia adalah inisiatif oleh kerajaan yang diselaraskan oleh ICU JPM, specifically bahagian khas, untuk memasang lampu jalan yang berasaskan tenaga solar. Untuk kereta atau untuk bagi untuk kawasan-kawasan yang di luar bandar ataupun yang mana akses kepada lampu elektrik tu agak sukar lah. Agak susah lah. Agak sukar lah. So kalau kita tengok kepentingannya tu amat besar. Yang mana bila kita dah pasang tu, dia dapat membantu untuk dari segi pencahayaan di kawasan-kawasan yang kalau kita boleh kata tadi kurang dapat bekalan lampu elektrik tadi. Bekalan elektrik tadi lah. So bila kita dah pasang ni, kita dapat tengok kawasan-kawasan yang dulu gelap dah terang. Jadi dari segi keselamatan, dari segi pencahayaan, dari segi dia menimbulkan rasa selesa kepada penduduk, terutamanya di luar bandar tu, dapat ditingkatkan lah. Jadi sebenarnya Solar Madani ni dah bermula sejak bila sebenarnya? Mungkin ramai orang di luar sana tak tahu kan, ataupun ni kali pertama dengar ada rupanya Solar Madani ni. Jadi sejak bila sebenarnya inisiatif ni diwujudkan? Okey, untuk makluman semua, Solar Madani ni kita telah bermula daripada tahun 2025. Untuk permulaan kita telah membelanjakan lebih kurang almost 8 juta untuk memasang sebanyak 8,300 tiang lampu solar di seluruh Malaysia lah. So kawasan-kawasan yang kita bagi keutamaan seperti mana yang tersebutkan tadi adalah kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan yang di luar kawasan pihak berkuasa tempatan ataupun majlis pembandaran, majlis daerah, Dewan Bandari dan sebagainya. Untuk kita bagi macam kita sebutkan tadi, supaya kawasan-kawasan ini dapat pencahayaan tu. So bila kita dah pasang, terutamanya kawasan luar bandar macam saya sebutkan tadi, dari satu segi yang jelas kita nampak impak langsungnya adalah kawasan tu dah tak semalap dulu lah. Dah terang lah kata orang. Dah terang lah. So kalau contoh dulu, kalau katalah kita kata kat kawasan kampung yang jauh ni, contoh kawasan masjid, kawasan perkuburan, dulu dia susah nak dapat tiang lampu. Mungkin atas faktor kos yang tinggi dan sebagainya, jadi kawasan tu gelap. Tidak orang nak keluar pun takut. Yelah, dekat dengan kubur dan sebagainya kan. Yelah, takut pula kan. Sekarang ni kalau lalu kat kubur pun tak ada masalah jadi lah. Sekarang ni kalau dia lalu kawasan tu pun dia jadi terang. Jadi maksudnya kita boleh meningkatkan aktiviti di kawasan-kawasan yang terlibat lah. Dan secara tak langsung kadar
jenayah pun berkurang. Sebab orang takutlah ada kawasan terang. Kan, kalau dulu mungkin bila lepas pukul 8 9 dia dah gelap. Kan, orang pun mungkin dah tak keluar ataupun Betul. dia membuka ruang untuk berlaku Kes kecurian ke kecurian dan jenayah. sebagainya tu. Jadi bila dah ada ni kuranglah sikit. Dan yang pentingnya dia tidaklah menelan belanja yang besar. Sebab gunakan solar tu. So untuk, kalau boleh saya sebutkan, untuk satu sebatang tiang tu kita, kos yang kita perlukan lebih kurang 1,000. Ada setengah tempat dia tak sampai 1,000 pun. Oh, jadi kos 1,000 tu adalah untuk Pasang dan untuk peralatan lah. peralatan lah, tiang, lampu dan kos pemasangan tu kos lah. pemasangan tu lah. Jadi berbalik tadi kepada tahun dilaksanakan ni bermula 2025 lah, sehinggalah, dan inisiatif itu diteruskan lagi pada tahun ini dengan peruntukan yang mungkin bertambah. Betul. Dan dari segi pemasangan tu sendiri, adakah sebenarnya ialah nak pasang tadi tu kan ikut kawasan dalam kawasan kampung, pedalaman dan sebagainya, yang menentukan sama ada berapa banyak jumlah solar yang boleh dipasang itu adalah bergantung kepada komuniti ataupun pihak berkuasa tempatan ke yang tetapkan ke macam mana? So maksudnya dari segi gerak kerja kerja tu. So untuk program solar madani ni kita melalui ICU JPM negeri. ICU JPM negeri berurusan dengan pihak kerajaan negeri lah. Mungkin dengan komuniti dan sebagainya. Untuk menentukan ke mana kawasan yang ada keperluan berdasarkan kriteria yang kita telah tetapkan tadi lah. Oh, maksudnya bukan macam kalau katalah kampung tu rasa kita punya kampung ni kurang lampu lah, boleh mohon. Boleh macam gitulah. Maknanya melalui ICU JPM lah. Jadi ICU JPM akan kumpulkan maklumat dan kita akan tengok dari segi dia punya bajet tadilah, peruntukan dia tadi. Macam Puan Khadijah tanya tadi, berapa agaknya peruntukan tahun ni kan. So untuk tahun 2026 kita telah diperuntukkan oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM20 juta. Meningkatlah daripada tahun meningkat daripada tahun lepas. So sebanyak RM20 juta untuk kita laksanakan bagi tahun 2026 ni lah. So kalau kita berdasarkan estimation kita yang tahun lepas, anggaran yang tahun lepas, so sepatutnya kita boleh pasang kurang lebih dalam 20,000. Tapi again dia bergantung jugalah kepada kawasan, sebab benda ni melibatkan logistik dan sebagainya. Betul. Tapi secara dasarnya kita jangka kita akan pasang sebanyak sebanyak 20,000 batang tiang di seluruh negara. Dan buat masa ini MOF telah turunkan peruntukan sebanyak 5 juta untuk fasa pertama. Dan sekarang di peringkat pelaksanaan di negeri-negeri lah oleh ICU JPM negeri. Jadi kalau setiap kampung yang memohon tu ada jumlah maksimum tak? Contohlah kata mungkin kampung tu dia punya, ialah kampung luasnya agak besar dan mungkin dia memohon, sebab tadi kita kata sebatang lebih kurang 1,000 kan. Ada kata orang jumlah maksimum ke bagi setiap? Jumlah maksimum kita tak ada. Cuma macam kita cakap tadi, kita tentukan dari segi keperluan setempat. Sebab ada setengah-setengah kes yang mana kampung tu memang agak jauh dan memang pencahayaannya kurang, so kita letakkan lebih lah. Gitulah. Dan konsep pelaksanaan dia juga bergantung kepada kawasan lah. Ada setengah-setengah kawasan kita laksanakan secara gotong royong. Ada juga yang kita buat perolehan secara sebuaga dan sebagainya lah. Jadi bergantung kepada keperluan kampung ataupun tempat tu lah. Baiklah, sebenarnya tuan-tuan perempuan yang menonton kita, sebenarnya banyak benda lagi nak tanya tentang solar madani ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebenarnya selepas ini kita akan kembali lagi dengan Encik Mat Kamal Fauzi Ahmad, Timbalan Pengarah di bahagian khas ICU JPM, untuk kita bertanyakan kepada beliau lebih banyak lagi tentang solar madani. Tadi sebelum kita bermula tadi, Encik Kamal kata tak minum lagi kan? Kita minum dulu air lah. Boleh. Nak cakap ni kan. Boleh. Itulah. Minum dulu tapi berehat seketika. Kita minum kejap dan kita berehat kembali semula selepas ini. Okey. Sila. RM50 juta turut diperuntukkan bagi melaksana program solar madani terutama di kawasan pedalaman.
Bertemu kita kembali dalam podcast Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Jadi sebelum kita berehat tadi, kita telah bertanya macam-macam perkara jugalah kepada Encik Kamal tentang apa itu solar madani, bagaimana pelaksanaannya, peruntukannya. Dan kita nak sambung lagi dengan soalan seterusnya. Tadi sebelum kita berehat tadi, Encik Kamal ada maklumkan yang untuk pemasangan solar madani ini melalui perolehan ataupun gotong royong. Jadi kalau kata, saya tertarik dengan gotong royong tadi, maksudnya macam mana kita, pemasangan tu secara gotong royong, maksudnya komuniti ataupun kampung tu beramai-ramai mengangkat ataupun mendirikan tiang tu ke macam mana? So, okay, kalau secara gotong royong ni, maksudnya kita sediakan peruntukan tadi. Contoh, kita ambil dalam 2-3 kampung, kumpulan ni, let's say, pemasangan sebanyak 15 batang apa tadi? Tiang solar tu. Okay. Jadi kita akan bagi peruntukan tu untuk kos pemasangan 15 tiang tu kepada JPKK dia lah. Jawatan kuasa penduduk kampung tu. Tengoklah kawasan tu kan. So dia akan gunakan peruntukan tu untuk buat perolehan untuk beli barang tu dan dilaksanakan bersama-sama dengan penduduk kampung. Menarik. Dia memang menarik sebab kita nampak bila dilaksanakan secara gotong royong dia akan meningkatkan rasa kecintaan dan ownership tu, rasa nak menjaga tiang tu. Yes. Sebab kalau kita tengok daripada segi pelaksanaan untuk tahun 2025, antara isunya adalah dari segi rasa kepunyaan barang tu lah. So bila kita tengok yang dilaksanakan gotong royong ni, penduduk lebih rasa dia rasa sayang tu lebih lah. Dia lebih menghargai. Jadi faktor vandalisme dan sebagainya tu agak kurang lah. Berbanding yang kita buat perolehan secara biasa ni lah. So bila dia pasang sendiri, dia pun dapat merasai orang kata rasa kesusahan nak pasang dan sebagainya. Dan bukan senang lah sebenarnya nak pasang tiang tu dan kan. rasa seronok dia bila tu, semalam tak ada, hari ni hari ni terang, dah ada lampu dah di kawasan tu. Dia rasa dia ada orang kata sumbangan dia pada keberadaan tiang tadi tu lah. Kira dari pengalaman Cik Kamal sendiri lah, pernah ke turun padang melihat sendiri mereka ni memasang, maksudnya pemasangan solar tadi secara berjemaah tadi tu? ada ke turun padang dan melihat sendiri? Ada. Bila kita turun tu, yang kita nampak, especially bila di peringkat pelaksanaan ni, yang kita nampak ada berbagai cabaran utama lah. Maksudnya ada cabaran juga nak pasang ni? Mesti ada. Apa-apa projek kita laksanakan dia mesti ada cabaran. So apa cabarannya tu kalau boleh kita tengok dikongsikan? dalam konteks solar madani ni, pemasangan tiang lampu berasaskan tenaga solar. Sebab macam saya sebutkan di awal tadi, kita tumpukan pada kawasan luar bandar. Betul. Kawasan luar bandar, kalau kita cerita pasal Sabah dan Sarawak, kita cakap kawasan luar bandar ni, dia biasanya kawasan yang memang betul-betul pedalaman. Jadi isu logistik tu adalah salah satu cabaran utama dia lah. So bila kita cakap pasal logistik, dia akan meningkatkan kos. Bendanya mungkin straightforward, ambil tiang, pasang lampu, tunggu malam dia akan menyala. Tapi untuk bawa tiang tu ke dalam, untuk pasang nak sediakan dia punya transportation dan sebagainya tu, dia agak mencabar, untuk kawasan-kawasan yang pedalaman ni kan. Selain daripada tu, kalau kita tengok pemasangan solar madani ni adalah untuk kita kena pasti kawasan yang betul-betul perlu. Itu pula cabarannya di kawasan-kawasan macam kalau kita ambil contoh di Kuala Lumpur dan Selangor lah. Kan negeri-negeri maju ni, dia kalau kita tengok dia dah tak banyak sangat kawasan yang perlukan lampu ni. Tak lampu, tapi dia still ada. So kita nak kena cari tu. Kena cari dan kena pastilah. So yang itu kita memang bergantung penuh kepada ISU-GPM dan kerjasama ISU-GPM negeri di peringkat negeri lah dengan agensi negeri seperti pejabat daerah dan juga PBT lah. Sebab PBT ni kita nak tahu mana kawasan yang dia tak cater, sebab macam saya sebut tadi, dia punya kriteria dia mesti bukan kawasan yang di bawah PBT tu. Bawah bidang kuasa PBT lah. Itu antara cabaran-cabaran utama yang kita hadapi lah. Jadi kalau bercakap juga tentang soal cabaran ni, pemasangan tiang tu sudah pastinya di kawasan-kawasan yang tadilah yang mungkin tak ada lampu dan sebagainya. Cuma dari segi kita pasang tu mungkin atas tanah individu ke. Jadi ada ke masalah dari segi
Yang itu? itu kita cuba minimize dengan cara kita pastikan kawasan kita pasang itu adalah kawasan-kawasan yang bersifat kawasan awam. Contohnya di persimpangan jalan ataupun macam saya sebut awal tadi di kawasan perkuburan dan sebagainya. Maknanya kawasan-kawasan yang memang clear cut bukan kawasan individu lah. Kalau tak nanti kan dia minta pula sewaan ke kan. Nyanyi pula lah ICJPM ni. Dia claim tu tiang dia ke sebagainya. So kita nak elakkan perkara macam tu. So kita try make sure semua kawasan kita pasang tu adalah kawasan yang bersifat kawasan awam lah. Balik pada di pasal cabaran tu. Tadi kita tengok cabaran, kita cerita tadi cabaran dari segi pelaksanaan. Betul. Sebelum sampai cabaran di peringkat pelaksanaan tu adalah satu lagi cabaran yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita di ICU JPM Negeri adalah untuk mengenal pasti pembekal yang boleh supply solar. The item tu lah. Tiang dan lampu dan sebagainya. Sebab kita peruntukan sebanyak kos kita lebih kurang 1,000. Yang itu kalau ada dia ada dua isu di situ. Satu untuk dia meet the requirement. Maknanya dia mungkin spek dia bagus tapi kos dia tak mungkin kos dia tinggi. Tak berpadanan. Yes, betul. Ataupun ada yang boleh supply tapi kuantiti dia tak mencukupi. So benda-benda macam tu antara cabaran utama jugalah yang dihadapi dari segi pelaksanaan dia tu. Tadi tu kira cabaran peringkat kedua. Cabaran peringkat kedua tu nak dapatkan item tu dulu. Tapi buat masa ni dengan pertambahannya peruntukan untuk tahun 2026 ni, dengan harapan tidak ada lagi ataupun boleh mengatasi masalah dari segi kos ni lah. Betul-betul. Kita menjangkakan untuk tahun ni keadaannya sepatutnya akan jadi lagi bagus sebab satu kita telah pun mengenal pasti pembekal yang orang kata berpotensi dan mampu untuk kita dengan apa keperluan yang kita perlukan tadi. Dan yang kedua, kita dah ada pengalaman sebelum ni untuk pasang. So insyaAllah tahun ni kita jangkakan kita mampulah untuk selesaikan semua peruntukan yang diberi di bawah program Solar Madani lah. Berbalik kepada mungkin peruntukan tu jugalah, saya terfikir juga kita kan dari segi kawasan tu kalau mengikut negeri tu keluasannya berbeza-beza. Jadi adakah macam peruntukan ataupun jumlah tiang yang kita allocate lah untuk setiap negeri tu berbeza mengikut, maksudnya tadi keperluan ke ataupun memang kita ada, contohnya bahagian khas ada memang siap-siap dah peruntukan, contoh kalau negeri yang besar tu banyak tiangnya ke macam mana? Ada. Kalau boleh saya jelaskan di sini secara asasnya dia bergantung kepada saiz sebuah negeri itulah. Sebagai contoh kalau macam Perlis dengan Sabah, of course lah tak sama kan? Sebab kawasan parlimen dia pun bilangannya tak sama. So kriteria yang spesifik kita tetapkan tu adalah dalam bentuk, kita kan tengok kawasan tu luar bandar dan luar bandar. Kalau luar bandar ni dia biasa kurang sikit lah daripada bandar sebab daripada luar bandar, sebab bandar ni kalau kita cerita dalam konteks pencahayaan ni boleh kata dia dah almost 100% dah selesai lah dari segi pencahayaan ni. So kita akan kata pada kawasan luar bandar dan juga kita mengambil kira keluasan satu negeri tu lah. So secara general negeri yang besar dia akan dapat lebih banyak daripada negeri yang kecil lah. Jadi diharapkan agar sedikit sebanyak apa yang kita tanyakan ni menjawab mungkin persoalan anda tentang Solar Madani. Mungkin ada lagi yang soalan-soalan yang kita nak ajukan pada Cik Kamal selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Tunggu, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Teruntukmu hatiku, ingin ku bersuara, merangkai semua tanya imaji yang terlintas, berjalan pada satu tanya selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih kepada yang tercinta?
Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semuanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang, itu pula dirimu. Ku bersumpah akan mencinta. Akankah seseorang yang ku impikan hadir, raut halus menyelimuti jantungku. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semuanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang, itu pula dirimu. Ku bersumpah akan mencinta. Oh, cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semuanya kau yang jawab? Oh, dan tentang seseorang, itu pula dirimu. Ku bersumpah akan mencinta. Ku bersumpah akan mencinta. Hai, kembali kita semula ke podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Begitu. Baiklah, bersama dengan saya Cik Kamal. Kita sambung balik Cik Kamal. Boleh, Tadi kita boleh. tengah hangat-hangat bercerita tu, kena pula rehat kejap. Tak apa, kita nak bagi minum semua kan. Okey, next. Kita nak bertanya tentang pemantauan pula. So tadi bila kita cerita pasal kita dah pasang tahun lepas lebih kurang 8,000 tiang solar madani ni. Jadi untuk tempoh mungkin setahun dah projek ni berjalan. Adakah pemantauan dibuat? Maksudnya kita balik semula ke tempat tu ke untuk tengok apa jadi dengan tiang-tiang solar yang kita dah pasang ni. Okey. Dari segi pemantauan, kita memang tidak macam tetapkan satu agenda yang khas untuk buat pemantauan bagi solar madani ini. Cuma apa yang kita laksanakan setakat ni adalah untuk membuat pemantauan orang kata bersekali dengan projek-projek lain. Macam yang seperti mana yang kita semua maklum, ICUJPM memang sebahagian daripada core business kita adalah untuk pemantauan projek. Jadi kita dengan kerjasama bahagian pemantauan, kita buat pemantauan projek-projek RMK dan sebagainya tu, dan kita minta untuk dipantau sekali pelaksanaan Tiang solar madani. Maknanya kita nak tengok, sebab dari segi dalam konteks pelaksanaan projek solar madani ni dia quite straightforward. Dia ada barang, pasang dah selesai. So apa yang kita pantau adalah kita nak tengok sama ada satu, dia masih berfungsi atau tidak. Yang kedua, adakah berlaku sebarang perkara-perkara yang kita tak diingini. Tak inginilah. Contohnya vandalism, kecurian dan sebagainya. Ada yang nak curi tiang tu? Ada. Macam-macam. Macam-macam. Tapi yang kita selalu, yang kita ada jumpa lah, bukan selalu. Dari segi keseluruhan kita dapati pelaksanaannya okey. Tiang tu masih berfungsi, alhamdulillah. Dan ada sikit lah kalau kita boleh kata dari segi vandalism tadi itulah. So di kesempatan inilah saya pun nak menyeru para pendengar, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada di kawasan yang menerima manfaat solar madani ini, untuk kita sebagai rakyat Malaysia sama-samalah menjaga
kemudahan dan peralatan yang telah disediakan oleh kerajaan kita supaya manfaat itu kita dapat gunakan bersama dalam tempoh yang panjang lah. So untuk yang akan datang ni kita akan cuba tingkatkan lagi dari segi pemantauan ni, dan harap-harapnya untuk tahun 2026 ni kita dapat kurangkan, dan lagi bagusnya kalau tidak ada lagi lah berlaku sebarang isu vandalism ni lah. Terutamanya vandalism tu Ya, lah betul, ke atas betul, tiang-tiang betul. yang telah kita pasang sebenarnya untuk betul. kemudahan komuniti setempat lah. Kita beralih pula ke soalan seterusnya lah. Bila kita cakap tentang solar tu sendiri, bila berkata tentang solar ni, dia seolah kita nak sebenarnya menyokong agenda hijau negara. Betul. Jadi mungkin Cik Kamal nak terangkan lagi tentang agenda hijau negara ni dan kaitannya dengan solar madani ni. So saya memang menunggu-nunggu soalan ni Oh ya, sebenarnya. boleh. Soalan Cik Emas saya kira ni okey, silakan. Sebab sebenarnya tadi kalau kita tengok, bila kita cerita pasal solar madani ni, kita nampak benda tu macam benda yang sangat simple, so straightforward. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok, benda yang simple dan straightforward ni adalah satu penyelesaian yang sangat bijaksana lah. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita, macam saya ulas di peringkat awal tadi, kita kata kawasan-kawasan yang dapat ni kebanyakannya kawasan yang mungkin sukar untuk mendapat bekal elektrik. Sebenarnya kita sedia maklum bekalan elektrik ni dia kadang-kadang memakan kos yang besar, especially untuk kawasan pedalaman, nak pasang tiang dan sebagainya, nak tarik daripada dia punya power supply dia dan sebagainya. Dia memakan kos yang besar. Sedangkan mungkin keperluannya adalah kita just nak bagi dia ada pencahayaan, tidak lebih daripada tu. So dengan adanya inisiatif solar madani ni, kita selain daripada kita dapat mengurangkan kos kepada kerajaan, kita juga dapat menyokong macam yang Puan Khadijah sebut tadi, agenda hijau negara. Dan ini adalah sebahagian daripada mekanisme yang kita laksanakan untuk menyokong pembangunan mampan lah, ataupun yang biasa kita dengar sustainable development ni lah. SDG tu lah. Ya, betul. SDG tu. Dan secara tak langsung kita juga membantu kerajaan untuk mengurangkan jejak karbon. Sebab macam kita dah sebut tadi, lampu solar ni dia memang sepenuhnya bergantung kepada tenaga solar. So dengan tenaga solar tu dia dah cukup. Kalau macam kita tengok bekalan elektrik ni, dia mungkin akan perlu bekalan dia arang batu, petrol dan sebagainya kan. Tapi ni tak, maknanya dia memang orang kata tu tenaga bersih lah, clean energy. So kalau lagi banyak dapat tempat yang mendapat manfaat menerusi pengeluaran solar madani ni, lagi kurang lah carbon footprint yang kita ada lah. Maksudnya ialah inisiatif yang kita jalankan ni bukan sahaja sebenarnya membantu komuniti setempat, tapi juga dalam masa yang sama menyokong kepada agenda-agenda yang dilaksanakan oleh kerajaan lah. Kalau bercakap tentang, mungkin kita reroute sikit lah kepada mungkin hebahan semasa tentang nak memohon solar madani ni. Maksudnya kalau dari segi hebahan kepada penduduk setempat lah, bagaimana hebahan tu dibuat? Adakah macam kira ialah melalui media sosial ke, daripada media arus perdana ke, macam mana? Maksudnya kalau katalah komuniti ni, especially kawasan pedalaman tadilah, untuk dia nak tahu tentang adanya kemudahan ataupun inisiatif yang disediakan oleh ICU GPM ni, bagaimana mereka nak tahu dengan lebih lanjut tentang solar madani ni? Dari segi hebahan umum ni, apa yang kita buat setakat ni adalah hebahan kita buat melalui akaun sosial media lah, yang dimiliki oleh sama ada ICU GPM negeri sendiri ataupun ICU GPM. Selain daripada tu, kita juga ada bekerjasama dengan unit pantau madani dan juga PACU untuk membuat hebahan berkenaan dengan program solar madani ni lah. So daripada situ, apa yang kita dapati adalah kita from time to time, dari masa ke semasa, kita ada juga terima email-email ataupun pemakluman daripada orang ramai berkenaan dengan minat dia untuk solar madani ni. Minat dia tu mungkin datang dalam pelbagai bentuk lah. Tapi setakat yang kita dah terima setakat ni, kebanyakannya adalah berkenaan macam mana cara dia untuk memohon ataupun untuk dia dapatkan solar madani, tiang solar madani ni untuk dia pasang di kawasan dia. So apa yang kita dapat daripada feedback tu, apa yang kita buat dengan feedback yang kita terima tu adalah kita panjangkan kepada ICU GPM negeri semula untuk dia ambil kira dalam bajet dia yang kita peruntukkan untuk tahun ni lah. So dari kalau tanya pandangan saya, adakah
masyarakat maklum dan cakna berkenaan dengan solar madani ni, dia maklum, cuma mungkin belum cukup menyeluruh lah. So mungkin dari segi pelan komunikasi tu perlu dipertingkatkan lah. Supaya lebih ramai. Sebab kadang komuniti ni pun dia tak tahu saluran mana yang perlu dia tujulah untuk nak memohon. Tapi again mungkin sebenarnya orang tahu. Dia sebagai contoh, kalau orang di kawasan bandar, dia mungkin maklum ada program ni, tapi sebab program tu tak suit dengan keperluan dia. Macam kita cakap tadi pun, program solar bandar ni dia untuk kawasan yang luar daripada kawasan PBT. Kalau kawasan bandar ni dia memang boleh kata semua kawasan tu dah banyak lah lampu-lampu jadi ni kita kan. jadi dia memang tak ada keperluan untuk tu. So dia setakat ambil maklum je lah. Dah tak adalah dia maklumkan kita, okey saya tahu panel solar ni. Dia tak buat lah macam tu kan. Jadi kalau kita nak kata belum cukup banyak pun macam tak berapa tepat juga, sebab kita tak dapat feedback daripada keseluruhan orang kan, semua orang kan. Yalah, sebab bila cakap tentang pemasangan tu sendiri adalah di kawasan pedalaman. Yes. Mungkin pedalaman pun mungkin dia melihat juga kepada keperluan di tempat masing-masing dan sebagainya. Baiklah, kita dah sebenarnya lebih kurang dah lebih ke 30 minit kita bercakap dia. Sedar tak sedar lah kita kita cakap dalam cakap tadi tu. Banyak sebenarnya persoalan yang mungkin kita dah rungkaikan lah, yang mungkin sebelum ni ramai orang tak tahu tentang lampu madani ni, solar madani. Solar madani. Dan sekarang ni dah lebih banyak tahulah insya-Allah, dan mungkin hibahan ni kita boleh sama-sama war-warkan kepada InsyaAllah. Orang lain di luar sana. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita berehat dahulu. Baiklah, kita kembali semula untuk slot terakhir untuk podcast Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Sejak awal tadi kita dah rungkaikanlah ya, Cik Kamal, pelbagai mungkin nak kata isu tak jugalah kan. Kata orang fakta-fakta penting lah. Cerita-cerita di Sebalik Tabir tentang solar madani yang kami harapkan ramai nanti orang di luar sana lebih cakna, lebih tahu tentang apa itu solar madani, dan mereka yang kata orang berkelayakan bolehlah nanti memohon untuk mendapatkan kemudahan ataupun inisiatif ini. Jadi jadi mungkin kita pun sebenarnya Cik Kamal telah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. Jadi mungkin Cik Kamal nak kongsikanlah kepada para penonton tentang pengharapan Cik Kamal sendiri, pengharapan ICU-JPM dalam pelaksanaan solar madani ini. Silakan. Okey. Untuk solar madani ni, kalau kita tengok sebenarnya yang utamanya, selain daripada apa yang kita telah bincangkan tadi, pengharapan utama tapi dia sebenarnya macam agak tersirat adalah kita nak tunjukkan kepada masyarakat bahawa kerajaan kita mengambil berbagai pendekatan untuk memastikan rakyat menerima pelbagai manfaat. Selain daripada manfaat utama dan manfaat sampingan lah. Dan juga sesuatu pembangunan itu tidak semestinya, mesej yang cuba kita sampaikan selain daripada apa yang kita dah bincang ni adalah sesuatu pembangunan itu tidak semestinya memberi kesan sekiranya dia menelan belanja yang besar. Macam kita tengok tadi solar madani ni, untuk bagi sesuatu kawasan tu cukup penjayaan, cukup dengan beberapa batang
tiang lampu solar yang memakan kos tak sampai 1,000 untuk satu tiang. So jadinya walaupun kos tu tak besar, dia telah memenuhi keperluan tu. So dalam masa sama kita juga menyokong agenda hijau negara. So kita nak sampaikan di sini dengan pendekatan-pendekatan yang dibuat ni, kita juga nak harapkan rakyat Malaysia especially untuk sama-sama menyokong inisiatif yang dilaksanakan ni dengan cara sama-samalah kita menghargai fasiliti yang diberikan dengan memastikan ianya dijaga dengan baik supaya dia dapat terus memberikan manfaat dalam tempoh yang panjang. So kalau kita tanya, ada orang bertanya, adakah dengan pelaksanaan projek-projek kecil macam lampu jalan ni dapat memberi impak besar? Jawapannya ya. Kerana dalam realiti kehidupan kita, satu lampu jalan bukan sekadar cahaya, tapi dia juga adalah kemudahan asas utama bagi menjamin keselamatan. Macam mana kita bincang tadi, dapat menurunkan kadar jenayah dan juga meningkatkan keyakinan dan ketenangan kepada komuniti setempat yang menerima manfaat solar madani tadi. Jadi sekali lagi saya nak tekankan pengharapan saya dan ICUGPM sebagai agensi yang melaksanakan program ni adalah supaya sama-sama kita semua untuk menghargai peralatan yang telah diberikan dan sama-sama kita jaga supaya dia dapat berfungsi dengan baik untuk tempoh yang sangat panjang. Itu. Baik. Jadi itu jadi tadi pada debar kita telah mendengar apa itu solar madani, pengharapan sendiri daripada pihak ICUGPM tentang pelaksanaan kemudahan solar madani ini secara keseluruhannya. Jadi apa yang kita harapkan agar kemudahan ataupun fasiliti yang disediakan atas inisiatif solar madani ini akan dapat membantu terutamanya masyarakat setempat dalam aspek keselamatan dan juga keharmonian sesebuah komuniti itu. Jadi seperti mana yang dimaklumkan tadi, kita mengharapkan agar kemudahan ataupun inisiatif yang kita berikan ini dapat dinikmati dan juga dijaga sebaiknya oleh mereka yang telah menerima manfaat solar madani. Baiklah, kita sebenarnya telah sampai ke penghujung podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir bagi episod kali ini Solar Madani. Dan untuk itu juga kami ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita iaitu Encik MD Kamal Fauzi daripada bahagian khas ICUGPM yang sudi untuk bersama dengan podcast pada kali ini. Dan untuk makluman jugalah sedikit promosi tentang podcast ICUGPM ini. Untuk makluman, siaran podcast ini kita akan adakan di FB Live ICUGPM pada hari Rabu 2 kali sebulan pukul 12.30 hari. Jadi pastikan anda tunggu, kalau boleh set alarm siap-siap pada hari Rabu 2 kali sebulan bagi siri podcast yang akan mengutarakan topik-topik menarik di bawah ICUGPM. Pastikan juga anda like dan share Facebook rasmi Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICUGPM. Jadi jangan lupa, kita akan insya-Allah bertemu lagi dalam siri podcast yang akan datang dengan sudah pastinya dengan topik menarik, dengan tetamu undangan menarik yang kita akan undang, yang mana kita akan bicarakan lagi pelbagai cerita-cerita di sebalik tabir. Jadi untuk itu sekian dahulu daripada saya. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam siri podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir bagi episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.